Siapa? Miss Moon, Kak Moon. Okey. First time. Dekat sini weh. Kat sini. Aku pergi balik tempat yang sama. Kalau dia gelak lagi, hampa tengok aku lari laju tu, hampa ni lah. Buat abaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hampa tengok aku lari laju tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini weh tadi. Seram weh. Nak ayam tu. Nak ayam. Ya, dah kata dah. Memang cilaka. Cilakui betul. Apa tunjuklah kat jam kat base tu. Jangan tunjuk kat aku. Aku tak tipu pun kat belakang ni. Memang kau. Ada apa belakang ni Kan? Sorok. Dengarlah tadi bunyi apa. Memang weh kau. Saya dalam bilik lah. Macam ni weh. Kuat bernafas betul. Ada apa daun. Tak dengar macam mana boleh tak dengar. Tak apa. Okey macam ni. Pada viewer semua, ada yang kata dengar tak dengar kan. Okey. Esok aku suruh Jan ambil balik video ni dan cut dekat hamba. Hamba dengar. Yang paling real mungkin kali kedua tadi dia dengar macam ni je. Lebih kurang macam tu je. Macam tu je. Tapi bagi aku taklah sangat kan. Yang penting yang first tadi yang aku kena. Terima kasih yang bagi gift ribuan, terima kasih. Moga dimurahkan rezeki. Pak Su naik atas lagi. Atas tu best Pak Su. Tadi Jan naik dah. Tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Kepada viewer 300. Alhamdulillah. Makin naik. Terima kasih kepada viewer. Okey, saya mau bagi masa. Okey, jalan nak naik atas situ. Tapi dalam rumah aku tak masuk lagi tau. Sebab tadi Jan masuk memang lag. Bukan aku tak mau masuk. Aku akan naik. Tapi memang lag. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Seorang saja kau, seorang. Saya seorang. Buat jangan buat leceh. Okey. Okey, saya. Aku berdiri kat tanah lapang. Aku pusing. 360 360. Mana ada siapa? Ni jalan balik. Sekali ni jalan utama. Aku laju sikit lah. Yang mau kata orang duduk belakang aku ke apa kan. Memang tak ada siapa. Aku seorang-seorang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita naik Kuat semangat iman bakso. Kuat-kuatlah juga. Gabro juga. Pada viewer. Macam mana tak gabro. Apa tengok suasana. Apa tengok pokok. Macam mana. Tu dengan berjuntai lagu tu. Memang ketak weh. Tapi aku gagah agak ni. Paksa masuk. Sebab aku nak memenuhi impian apa. Apa mesti seronok nak tengok nanti tak. Okey. Sambil aku jalan tadi. Pokok pun dah seram dah. Hantar tak bawah. Pokok pun seram dah. Mendatang ni. Apa dia tu. Buah ni. Buat suspend. Okey. Saya ambil nafas lah. Hantar bukit ni naik macam mana. Kau nampak jalan ni macam ni kan. Nampak biasa kan. Dia naik macam tu tau. Aku kena mendaki macam tu. Lepas tu kena main sini pula.
Okey. Sekejap aku tengok, aku check dulu. Okay, tak ada zoom apa. Okey, aku cerita balik Okey. Tadi mula-mula kat belakang rumah tu, aku dah pi dah. Mula-mula sebelum nak dengan Jan tu, aku dah jalan dah. Bila aku pi ke belakang kawasan rumah tu, aku rasa seram tau. Rasa memang lain macam. Aku tak lain macam lah belakang ni. Tak apa, so aku turun lah, aku pancet kat Jan. Jan naik ke atas ni lah rumah yang ketiga ni. Jadi bila aku naik ke atas, aku duduk kat apa? Aku naik kat atas pula dah. Aku duduk kat habis. Bila aku duduk kat habis, aku kata apa tempat tu seram, tapi tak ceritalah kat Jan. Lepas tu bila tak cerita kat Jan, duduk lepak kat habis macam biasa. Tiba-tiba Jan panggil kan. Dia suruh aku naik lagi sekali. Bila aku naik, apa lagi? Aku pergi balik tempat tadi . Aku pun pergi tempat tadi balik. Saya kan. Kat mana Jan? Pergi ke? Takkan jalan mati ni tu. Okey. Bila aku terus balik, aku pergi tempat tu balik. Bila aku pergi tempat tu balik, atas kepala dia gelak. Aku tak tipu bawa dia. Naik bukit Cendana pula ni. Taulah Mr. Wan. Bukan Zat, penat letih. Jan cakap pakai handset, aku cakap balik dalam ni, kok mana pun dia dengar. Tu dia guys. Kita tengok kawasan ni macam mana. Belakang paling bergerun. Bergerun. Kau. Nampak ni. Okey, biar lalu ambil tu masuk. Jan tadi pun tak tebas-tebas ke apa sikit. Tebas lah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, sana-sana dulu. Pejam mata baikkan buka wali. Walik tak nampak dah ten-ten ni. Okey, lepas tu aku sambung cerita balik . Hangit. Lepas tu sambung balik cerita. Kali kedua kau kena gelak kau. Pokok ni kau. Rumah belakang best Pak Zu. Tak apa, jangan kita pelan-pelan. Jangan gempak aku Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepi skrin geng. Okey, tag skrin geng. 300. Kau. Tempat ni kau. Assalamualaikum. Angin tak ada hangat . Aku baca ni yang terbang tadi. Belum ada apa ni. Kuat betul. Memang seram weh. Jangan nak kata tak seram. Kau. Okey. Nak masuk rumah ni.
Kau. Macam mana? Okey, viewer semua. Oh, tolonglah tak gelak. Jangan gelak. Senyum sudah. Hampa sedia kopi ke apa dah. Pukul 5. Hampa boleh sarapan pagi siap-siap dah. Hampa boleh makan nasi lemak dah. Pergi order nasi lemak kah. Masuk. Okey. Hampa pergi order nasi lemak untuk sarapan pagi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi hampa tengok kamera ni. Kalau pop-up, dia terbang-terbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, banyak pintu. Oh, kelawar. Ui. Oh, tu tak mau masuk. Tadi jam masuk pun lag. Okey lagi. Okey balik tak? Flat tray rumah belakang. Lag. Tension tu ya. Now okey. Bila keluar okey ya. Rumah. Ibu kena kacau. Kena ah. Dekat base tu pun boleh tahan kasar kau. Okey. Pada semua viewer kembali. Masuk dalam weh. Okey. Pada viewer semua, aku kan tak mahu hamparkan hampa. Aku dah jalan masuk dah tadi. Lag dalam tu. Wih, dahsyat ah. Rumah atas ni tu. Kok mana jalan masuk rumah kedua? Jalan kat luar rumah tepi tu boleh sampai ke rumah belakang. Sekejap kita tengok jalan kot sini tak? Rumah belakang best. Rumah belakang. Masalah dia lag. Saya try masuk. Dia kena masuk jalan ni kot. Kena masuk jalan. Kat luar. Alah, cat ni. Sama Jan. Jangan kalut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kat sini. Tingkat Facebook kena kacau. Ya. Tapi tak kata Jan. Tak kata lah semua. Memang kau. Sebab dia betul-betul dalam hutan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau. Oh ya. Oh, aku ingatkah you. Oh, tengok kawasan ni weh. Faham guys. Lag sikit lepas tu. Tu lah lag. Leceh pi. Okey, tak aku cerita kat hangpa. Sambil-sambil jalan.
Benda yang menghairankan kami ya. Benda yang okey. Benda yang menghairankan kami apabila kami mai, bukanlah kata kalau dia nak lek kawasan hutan ni, di sini dah lek dah. Tapi masuk ke dalam rumah lek. Masuk ke dalam rumah lek. Heran tu. Okey. Sambil hampa tengok lah. Usah tengok celah pokok. Ini jalan mati kot rasa. Oh, ada suara. Ada suara, ada suara. Okay, aku relax sat dulu. Bawah pokok besar ni. Pokok ni betul-betul besar tu. Betul ya Jan, kawasan sini macam-macam bunyi tu. Okey. Sambung. Loh, aku lupa off lampu ni. Okey. Kepada viewer-viewer Kembara Seram. Okey. Lengoh dah saya tek terima kasih kepada viewer-viewer semua. Saya ucapkan terima kasih hampa memang sempoi. Aku memang berdengar macam biasa ya suara korang duk sembang kan. Sebenarnya aku tak tahu nak abang lah. Memang ketat weh. Memang ketat. Memang seram kawasan ini. Memang seram kau. Tapi yang leceh dah masuk dalam rumah terus lek. Ya tu rumah belakang. Tu rumah belakang lek. Ni rumah ni pun lek. Tapi ada satu rumah yang depan tadi. Tapi tak boleh kata juga no, sebab aku suruh kamera kot tingkap je. Okey. Buat masalah aku masuk rumah tu tadi tak ada apa-apa lah. Ada bunyi. Apa nampak daun tu? Apa nampak tiba-tiba dia goyang. Ui. Okey. Cerita sambung balik cerita kat Mbah. Memang kau. Malam ni kau bagi kat Mbah. Okey, tadi Jan ada tanya aku. Okey, sambil-sambil aku jalan turun lah. Okey. Jadi so rumah ni dah selesai. Tak boleh masuk. Jadi minta maaf. Aku dah masuk dah. Aku dah cuba masuk tadi. Lag. Jadi sebenarnya rumah ni seram. Tapi mungkin aku akan suruh Jan tengoklah macam mana. Tukar ke para mobile lain ke line yang lain ke untuk kuatkan lagi antena kita, untuk kita cuba sekali lagi masuk dalam ni. Okey, kita akan cuba masuk kali lagi. Mungkin line yang pakai ni mungkin kita akan tukar ke line yang lain. Mungkin boleh pakai. Apa tengok jalan masuk macam mana. Nak jalan masuk pun mesti apa tak nampak betul tak? Seram. Okey. Aku akan suruh Jan tukar line yang power sikit. Kita akan buat yang kedua punya. Jauh perjalanan. Tapi kau tempat ni kan. Hampa sini tengok kan. Hampa pun mesti berpuas hati kan. Hampa jangan keluar ni. Hampa relax dulu. Aku jalan ni.
Bukan kata sampai ke base. Rumah yang first tadi pun tak sampai. Jauh lagi. Jadi Kang Ketua bercerita lah. Pandai dia melawak no. Okey. Oh, itu dia. Dengar tak azan yang pertama? Kan? Dengar kan? Okey, berapa ha? Pukul 5 tak azan kot. Bila tahu dengar azan? Okey, azan. Betul. Okey, sambil-sambil aku jalan turun kepada semua viewer. So, apa yang kami main malam ni memang dahsyat. Bukan aku nak tipu, ria. Betul-betul tadi sebelum rumah kedua, patutnya tadi aku tak naik atas lagi. Tapi tak apa, aku layan viewer semua suruh naik atas, aku naik juga. Rumah yang first kali tu, rumah tu memang kau. Okey, sambil-sambil aku turun, jadi kepada semua yang mungkin nak menunaikan solat padu subuh, boleh get tadi. Tapi relax je, layan dulu. Tak apa, aku sembang apa, aku layan apa. Jadi kepada viewer yang mana aku tak ada baca komen tu, aku minta maaf lah. Sebab apa? Jangan nak gelak, okey. Lagi sekali masuk mana boleh orang dah azan lah. Esok pula. Nanti pula. Terima kasih lah pada yang bagi gift, yang tap screen, yang share. Ribuan terima kasih tau. Sebab apa? Kalau tak ada hampa, mungkin Kemarau Seram pun tak boleh nak ke seterusnya, ke episod yang seterusnya. Jadi dari segi bantuan gift hampa tu, yang mana bagi gift tu, ribuan terima kasih banyak lah. Saya selaku kau punya, saya tak dalam baca lah komen banyak gila. Okey, minta maaf lah pada saya yang tak baca, tapi semuanya saya anggap kawan-kawan saya. Sampai saya lupa lah nak sembang balik. Okey, yang mana bagi gift tadi, yang mana share, yang mana buat semua, ribuan terima kasih. Sudi share untuk Kemarau Seram, untuk share ataupun dah berbesar hati, yang bagi gift lagi lah berterima kasih. Semoga yang perempuan tu, yang wanita tu bertambah segak, bertambah cantik, semoga bertambah muda. Yang lelaki tu bertambah handsome. Lampu pun nak terpadam lah. Okey, sebelum lampu terpadam, aku kena jalan turun lah. Okey, sambil-sambil aku ada jam bagi spare lampu solo. Okey, rumah ni yang aku masukkan tadi. Ni sebenarnya ni jalan turun lah. Jadi sambil-sambil aku jalan lah, aku cerita-cerita lah. Aku gimana hampa masih lagi nak dengar cerita kan. Okey. Rumah ni antara gangguan aku rasa paling power lah. Paling power. Memang aku betul-betul seram. Aku tak tipu hampa. Aku sendiri pun seram. Jadi okey, yang pertama tadi aku cakap dekat hampa semua, ribuan terima kasih yang mana share. Aku kalau boleh aku nak baca komen hampa ni semua ni. Nama-nama semua kan. Terima kasih yang support. Menghargai Kemarau Seram. Tapi masa dah tak ada kan. Orang pun dah azan. Orang dah azan bagi azan pertama kan. Itu azan pertama. Azan yang betul lagi P6 sikit kot. Okey. Jadi ribuan terima kasih pada viewer yang support, yang bagi gift, yang share. Yang share walaupun tak bagi gift pun, saya ucap banyak-banyak terima kasih. Sebab tanpa hampa Kemarau Seram ni takkan naik lagi. Tapi untuk episod yang seterusnya, insyaAllah. Jadi saya yang kedua, saya nak minta maaf semua. Sebab saya mungkin ada yang menanti suara Jan untuk buat monitor untuk Kemarau Seram ni. Tapi hari ni mungkin Jan kepenatan, jadi saya ganti sekejap lah. Jadi ada apa-apa salah dan silap, maaf lah kalau saya tercakap kasar ke apa, jangan ambil hati lah no. Okey, tempat ni insyaAllah kami akan repeat untuk hamba. Kami akan repeat untuk hamba semua.
Jadi kepada supporter-supporter yang ni support Jan. Okey, hampa share banyak. Okey, untuk pengetahuan hampa lagi satu, Jan dia pantau tau, dia akan pantau hampa punya siapa yang banyak tap screen, siapa yang banyak share, siapa yang bagi gift. Saya difahamkan Jan mungkin dia nak bagi suatu hari nanti nak bagi souvenir lah dekat semua souvenir yang banyak support kepada Seram ni. Jadi ribuan terima kasih lah. Jadi yang mana support tu hampa jangan risau. Nanti ada souvenir daripada Jan untuk Kembara Seram. Jadi Jan dia akan atok siapa yang banyak support tu dia akan bagi. Dan yang lain pun jangan kecewa. Yang lain pun insya-Allah kalau boleh semua kami nak bagi. Dan yang paling best cerita dari pengakhiran cerita ni. Jeng. Okey. Saya bukan penat apa, saya penat jalan ni. Lari letih jalan jauh. Okey, yang paling best kemungkinan Jan insya-Allah kalau ada rezeki daripada support hampa semua, insya-Allah ada rezeki kami akan ke negara Thailand. Biar orang kata apa, orang tahu alah Kembara Seram cik main dalam Malaysia je. Kita tak naklah dengar macam tu kan. Jadi kita nak cuba kita akan cuba yang untuk lagi nak move on lagi, nak ke depan lagi untuk para viewer. Okey, terima kasih nak support nah. Terima kasih. Terbaik lah. Sayang bos semua. Jadi saya pun dah turun. Jan pun nampak lampu tu. Jan dekat base. Jadi hampa rasa macam mana? Hampa nak aku end live ke? Nak habis di sini ke? Nak bagi Jan sambung sikit cakap untuk semua. Tak sekali kai. Hampa nak Jan cakap sepatah dua kata sampai habis. Okey. Okey mami. Udah baru dan tengok mami. Okey. Kita kasih kat Jan ya ni Okey. Terbaik. Okey. Bagi jam cakap sini. Okey, kita bagi Jan buat penutup kata lah kan. Buat penutup kata untuk semua viewer. Jadi untuk saya, untuk bintang hari ni saya bagi, tadi awal saya bagi 3 bintang. Okey, dekat live ni saya nak up sikit, saya bagi 6 bintang. InsyaAllah nanti kita pergi tempat yang seterusnya, mungkin kita akan bagi sampai ke 9 ke 10 kalau ada yang lebih menunjukkan lebih tepat tu yang seram lah. Jadi tadi saya boleh naikkan ke 6 bintang tu sebab ketawa tu memang kau. Kau kan. Okey, sampai sini. So Jan cerita sikit pasal tempat ni. Okey, sampai sini. Okey, saya sampai ni saya akan pakai Jan lah. Saya abang butang tak? Abang ni abang. Okey. Okey ya. Okey dah. Okey. Kita punya bos kita. Okey. Apa yang saya dimaklumkan lah, tempat ni memang berhantu keras. Lagi satu dah terbiak lama. And then sebelah dia kuburi. Kalau kata kuburi tu hampa faham lah kan. Dia punya ni. Okey, siapa suka baju Kembara Seram, tengok belakang. Siapa suka boleh DM lah. Boleh DM Kembara Seram Okey. Okey, yang mana viewer ramai ni 362, kalau nak order baju jangan buat pre-order tau. Jadi bila hampa order baru jangan pergi print lah. Sebab apa, baju memang dah ada stok. Hampa order memang ada stok. Cuma jangan tak print lagi supaya jangan takut nanti print terbanyak rugi kan. Jadi kalau hampa dah order jangan akan print untuk hampa. Kalau hampa nak order. Okey, sama Jan. Okey, sejarah dia macam itulah. Macam hampa tengok tadi yang daripada awal saya pun goyang. Saya pun turun bagi backup jalan pula. Sebab tadi saya tak mau cakap banyak lah apa-apa yang saya nampak. Cuma saya nak calm nak relax. Macam turun tu kan. Saya tak nak melari sebab saya tak boleh lari. Yang penting tengok saya pun saya macam mana. Tak boleh lari. Okey. Handsome ada tak apa? Handsome ada. Okey abang. Okey, kita nak sambung balik cerita pada awal sampai penghujung. Okey. Kisah tongkat. Okey Abang. Okey, kita teruskan pada tongkat tadi. Kepada abang apa nama? Abang Ad. Abang Ad ya. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi semua.
Jawab, Waalaikumsalam. Subuh ni. Okey, teruskan Pak. Okey, tongkat ni saya jumpa lah di apa? Tempat satu lagi lah. Kat Tanah Abang lah. Tanah Bawah sikit. Bawah sikit. Hmm. Ya, tongkat ni dia bagi Macam hadiah lah. macam dia lah. Macam Teng- tinggi ya. Tengok bentuk pun tengoklah macam apa? Tengok bentuk pun macam kepala dengan macam tanduk lah, seakan. Abang tengok keliling dia. Lepas tu abang Macam kepala kambing 2021 2021. pada lebih kurang 9 lebih malam Malam. Habis tu gangguan Gangguan dia ada aura lah, aura. Ada orang. aura. Okey. Abang berani ke simpan abang? Kalau saya ni jugalah. Okey bang, dari segi jangan tanya lah. Okey, dari segi saya Pak Su tanya. Abang tongkat ni abang letak di dalam rumah ke di luar rumah? Saya simpan dalam store. Simpan dalam store. Jadi store tu dalam rumah ataupun di luar? Luar. Oh, luar lebih selamat lah. Saya mungkin kalau dalam rumah mungkin ada sikit gangguan boleh abang cerita kan. Jadi lebih baiklah abang simpan dalam store daripada dalam rumah kan, bahaya kan. Betul. Okey. So seterusnya kita akan ajak Cik Lee ya. Kita pergi ke Tanah Abang sendiri. Tarikh belum ditentukan lagi. Cik Lee dan Tuan Tanah. Tuan Tanah ni lah yang punya tongkat ni. Kita akan explore. Ada macam lebih kurang macam tak confirm lah. Tapi dia punya tempat tu ada macam apa ni, bersih. And then sejuk. Lepas tu kat luar sikit tu memang nyamuk banyak dengan panas. Saya sendiri tahu. Lepas tu memang kata ada macam laluan lah. Macam laluan. Seakan macam ke kampungan bunian. Nanti kita akan pergi. So berbalik kepada apa? Abang Art kita. Kita tengok tongkat tu. Cantik tau. Tengok. Cantik tu. Okey. Cantik. Tongkat ni. Yang ni solid tau. Solid. Dia Solid. padat tau. Siapa-siapa yang nak masuk dalam grup Wasabi Kebara Seram boleh DM host. Okey, boleh DM host. Yang dah follow dalam live, terima kasih ya. Tanpa apa kami tak sampai ke sini lah. Macam apa Pak Su cakap tadi. Okey. Alright. Okey, sampai sini aja kita noh. Okey, kita pun dah subuh. Jadi kita mungkin akan jumpa lagi insya-Allah ke episod yang seterusnya, esok ke ataupun lusa ke daripada Kemaran Seram. Jadi di sini saya Pak Su lah, Jan dan juga Abang A kita. Ucap terima kasih kepada semua viewer. Okey, kami akan tamat di sini. Belum lagi. Jadi ada lagi? Bukan. Penghujung macam Penghujung. biasa, penutup tirai PK. Oh, kita nak akan PK. Ya, satu game. Saya tak tahu. Okey, sorry. Saya nak sambung balik okey. Semalam dekat balik pulau, okey saya cerita yang sikit apa cerita. ingat tak? Siapa yang ingat semalam yang saya buat explore dekat balik pulau yang saya kata kepala pening tu kan? Sebenarnya masa saya nak balik tu saya nak muntah. Terang cakap, tapi tak muntah lah. Nak macam nak muntah. Lepas tu saya makan 3 biji Panadol, dah mandi apa semua. Saya try tidur, saya ketuk-ketuk kepala, lepas tu boleh tidur. Alhamdulillah. Memang saya nak first time lah semua hidup saya explore. Rasa macam sakit kepala gila-gila. Mungkinlah saya positif lah sebab ingat mungkin terlalu letih ataupun kurang cukup tidur. Tapi yang nak muntah tu macam saya tak kena ya. Itu saya ceritakan lah bagi habiskan yang semalam dekat explore. So semua yang mana dalam live, apa jangan lupa support, follow dekat YT ya, dekat Buka Buku, dekat Toto, semualah platform ada Kemara Seram. Ya, apa boleh tolong support follow di pasal sebab di Muka Buku dia kena ada 100 orang baru boleh buat live. So saya minta semualah kalau siapa ada Muka Buku tolong follow. Terima kasih. Okey. Hampir tertidur lah. Itulah pasal lain kita adalah satu game lah. Satu game di penghujung. Okey. Kita santai-santai ya. Kita santai. Alright. Allah tertekan pula. Janganlah. Hello. Apa khabar? Apa khabar? Hello. How are you? Good. Okay. Thank you, Mitzi. Thank you for stopping by. Satu game.
Geng, tepi-tepi geng, jangan kendok. Thank you for staying, guys. Geng, jangan kendok geng, tepi-tepi geng. Last game lah, kita main satu game je. Sebab kita pun ada nak pilih singgah dulu, pergi makan dulu kan. Singgah dulu, lapik-lapik dulu, kena tertarik sembang-sembang lah. Boleh? Lepas tu? Boleh. Nah, kita relax sat dah. Boleh. Okay, tak sabar nak bawa Cik Lee pergi ke lokasi perkampungan Bunian tu. Best. Tempat tu macam eksklusif lah. Ha. Bakso tu pula. Ni kira jackpot lah malam ni. Dapat bakso join ni kira jackpot. Jackpot lah. Terima kasih geng, terima kasih. Tepi-tepi geng, tepi-tepi jangan kendok geng. Ini boleh awal kebetulan. Kadang selalu dia lewat. Bila saya balik, walaupun awal sikit, dekat dengan umur. Apa jangan lupa follow. Follow Kebaran Seram. Tapi boleh kalau Pak Su join untuk tempat abang memang best. Memang layan. Tepi-tepi lagi geng, jangan kendok. Tepi-tepi lagi. Terima kasih semua. Kita kena promote sikit lah, nampak logo kan, logo baju. Kan. Apa dia? Muatan tu seram tu. Ngawak apa bang? Saya sampai nak turun bang. Tak, sebab dia macam saya duk expect macam bunyi suara bang. Tapi ni macam nampak macam satu kelibas lalu. Tak apa. Tepi-tepi geng. Saya pun nak join. Saya pun nak join. Kena minta kepada ya Abang Remy. Join Abang Remy. Best Abang Remy. Terima kasih Pancekat. Kali 3 geng, kali 3. Standby kali 3 geng, kali 3. Okey. Siapa ada muka-muka, siapa ada YT, hampa jangan lupa tau follow Kebaran Seram tau. Semua video yang apa terlepas sebelum ni apa boleh tengok balik siaran ulangan. Okey, siaran ulangan. Sempoi. Memang saya fokus lah, bukan dekat Titi saja. Terima kasih Wani, terima kasih. Sikit pasal rumah tu kenapa dia? Saya tak sure Mami Ain, tapi yang saya tahu tahu saya pun nak tahu, sebab tu dia berkata keras. Sebab tu saya nak main 10, nak tengok sendiri. Terima kasih semua. Kali 3 geng. Sebab tu saya itulah. Memang tadi goyang Cik Lee. Kali 5 geng. Woi, apa tu? Cik Lee, terima kasih Cik Lee. Agak-agak lah Cik Lee. Banyak sangat tu Cik Lee. Terima kasih Samia. Terima kasih Kak. Tepi-tepi. Apa tu? Tu macam mulut Pak. Terima kasih geng. Last game. Kita nak gerak kan. SOP Kebaran Seram. Habis live kita akan lepak kedai Mamak Sat. Lepas tu apa ni, sembang-sembang lah. Meluangkan masa sikit dengan kita main backup. Banyak sangat tu dah Cik Lee. Sudah tu. Bagi Chan orang lain pula. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Jadikan semua orang yang baik-baik. Siapa kalau nak masuk dalam grup Kebaran Seram Wasabi, hampa jangan lupa DM saya akan bagi link. Okey. Tak apa Cik Lee, biasalah Cik Lee. Saya sayang sangat Ayari. Dia takkan kekal selamanya Cik Lee. Terima kasih. Saya nak tekan kategori C tadi, kita tekan A pula. A kalau tengok tadi kat sini kami kat base pun dengar bunyi step dekat kuburi tu. Kat sebelah saya, di sebelah saya ni kat sebelah ni dengar bunyi step, nampak macam mata. Terima kasih. Jiradin, terima kasih. Ya, saya nak join. Tolong DM saya, nanti saya bagi link. Okey. Lagi kita memeriahkan lagi. Saya pun dalam plan nak bawa, kalau boleh nak bawa Pak Su lah, ajak Pak Su. Terima kasih lagi lah Cik Lee. Oi, banyak sangat. Saya pun nak bawa nak ajak Pak Su. Pasal best. Kalau Pak Su tak bagi semangat kat saya rasa saya tak buat lah cakap ni. Pak Su lah selalu duk main. Dia katakan setiap minggu lah sekali dia akan main. Dia free, dia akan main setengah jam, 1 jam, meluangkan masa bagi semangat lah. Saya betul-betul bukan nak putus asa. Saya macam saya seraya sebenarnya. Ni okey, nanti DM. Okey, nanti DM.
Terima kasih geng. Terima kasih. Kita nak gerak. Okay. Saya nak ucap ribuan terima kasih yang tak terlilai lah. Okay. Kemenangan ni adalah untuk hampa semua. Okay. Saya pun happy sebenarnya. Ya. Happy sangat-sangat walaupun letih. Dia ajak lagi. Sorry, I'm leaving now. Thank you so much. I'm leaving now. Okay, okay semua. Siapa nak join jangan lupa DM saya dah. Okay, saya akan add masuk lah Wasabi, apa-apa update apa boleh saya akan kongsikan dekat situ. Dan siapa-siapa pun kalau dah masuk live saya tengok apa ada screenshot apa boleh share lah dalam live tu. Dia akan buka chat tu dan akan tutup. Thank you Kikowa for staying. Mitzi, thank you. Thank you. Pun semua terima kasih. Saya nak end live dulu Saya nak minta diri dulu. Okay, alhamdulillah kita dapat 228k. Memang cool sangat. Alhamdulillah. Semua moderator nak cakap lah. Nak balas jasa apa, tak tahulah. Hanya Allah yang mampu balas jasa apa. Ya, terima kasih geng. Terima kasih semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.